Hai semua, kita jumpa lagi untuk pelajaran pada hari ini pula, iaitu hari ini kita belajar Bahasa Melayu tahun 2 untuk Sekolah Kebangsaan. Kita menggunakan buku teks jilid 1. Untuk tajuk pada hari ini, kita akan belajar tajuk yang baru, iaitu mengemas dapur. Mengemas dapur di halaman 13. Kemahiran pada hari ini kita akan belajar untuk bertutur menggunakan ayat majmuk. Apa tu ayat majmuk? Okey, apa ayat majmuk? Jom kita berkenalan dengan ayat majmuk. Okey, info bahasa mengenai ayat majmuk. Murid-murid boleh tengok ke bahagian paling bawah buku teks, iaitu yang ditulis info bahasa ni. Kita baca ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih sehingga menjadikannya ayat baharu. Contoh: A. Ali membeli jam. B. Jam itu mahal. Ayat majmuk daripada kedua-dua ayat tu ialah Ali membeli jam yang mahal. Okey, kita tengok contoh ayat majmuk. Okey, kita tuturkan Kita terus tengok pada buku teks. Kita baca sama-sama, ikut saya mengemas dapur. Murid-murid, dengar dan ikut sebutan cikgu. Baiklah cikgu. Okay, kita tengok gambar yang pertama. Hana, kita ikut bacaan cikgu, bacaan saya ya. Hana dan Hani membantu ibu di dapur. Gambar kedua, mereka membersihkan dapur supaya serangga perosak seperti lipas dan lalat tidak membiak di situ. Okey, gambar ketiga ni kita kena bina ayat majmuk. Nanti kita bincang menggunakan perkataan busuk dan buang. Manakala gambar yang keempat ni kita bebas membina apa-apa ayat majmuk berdasarkan gambar lah. Nanti kita bincang Okey, kita lengkapkan dua gambar yang tidak lengkap tu ya. Okey, gambar pertama ni menggunakan perkataan busuk dengan menggunakan perkataan buang. Okey, kita ini ayat, ini cadangan ayat Jadi murid-murid boleh berfikir secara kreatif untuk membina ayat yang lain. Mari kita baca. Mereka keluarkan sayur busuk lalu dibuang ke tong sampah. Okey. Jadi kat sini kita menggunakan perkataan lalu. Ini namanya kata hubung Okey, gambar yang keempat ni. Okey, ikut saya Hani berjalan sambil membawa mangkuk sup. Okey, sebab kita tengok gambar Hani ni membawa mangkuk sup Murid-murid boleh bina ayat majmuk yang lain. Okey, mari kita praktis kita buat latihan. Contoh 1. Okey, kita tengok gambar ni dulu Dua orang sedang melintas jalan. Okey, ini ialah ayat yang pertama. Datuk, ikut saya Datuk sedang melintas jalan. Ini adalah ayat tunggal belum lagi menjadi ayat majmuk. Ini ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, ikut saya,
ayah sedang melintas jalan. Okey, ini ayat tunggal yang kedua. Datuk sedang melintas jalan yang pertama, yang kedua ayah sedang melintas jalan. Kita akan cantumkan dua-dua ayat tunggal ni menggunakan kata hubung dan, jadi maka akan wujud ayat majmuk, ayat yang baharu yang akan menggabungkan kesemua ayat di atas ni. Okey, inilah ayat majmuk yang baharu. Datuk dan ayah sedang melintas jalan. Ini contoh satu. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, sedang membasuh pakaian, membasuh baju ni. Okey, ayat tunggal. Ini ayat tunggal yang pertama. Jom kita baca. Dia mahu membasuh baju. Okey, ayat tunggal yang kedua pula. Bajunya telah kotor. Jadi kita akan cantumkan dua ayat tunggal ni menggunakan kata hubung kerana, maka akan terhasillah ayat majmuk yang baharu, iaitu, jom kita baca ikut saya. Dia mahu membasuh baju kerana bajunya telah kotor. Okay, inilah ayat majmuk yang menggabungkan kesemua ayat tunggal di atas. Contoh lagi. Contoh 3. Ayat tunggal yang pertama, Pak Cik berbaring di katil. Ini ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, Pak Cik tidur bersama Oyen. Okey, ini ayat tunggal yang kedua. Kita akan cantumkan kedua-dua ayat tunggal ni menggunakan kata hubung lalu, maka wujudlah ayat tunggal, ayat majmuk yang baharu, iaitu Pak Cik berbaring di katil lalu tidur bersama Oyen. Ya, ini ialah ayat majmuk yang baharu yang telah menggabungkan kedua-dua ayat tunggal. Ayat tunggal digabungkan untuk menjadi ayat majmuk yang baharu. Okey, seterusnya ayat contoh yang berikutnya. Okey, semua orang baca. Ikut saya. Rumahnya sangat bersih. Ayat tunggal yang pertama ni. Ayat tunggal yang kedua, tiada sampah di atas lantai. Ini ayat tunggal yang kedua. Kita akan gabungkan menggunakan perkataan kerana. Maka di bawah ni ialah ayat majmuk yang baharu setelah kita gabungkan dua-dua ayat tunggal di atas. Jom kita baca. Rumahnya sangat bersih kerana, saya tertinggal kat sini, kerana tiada sampah di atas lantai. Ini ialah ayat majmuk yang baharu. Okey, seterusnya murid-murid, untuk aktiviti latihan, murid-murid buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 17. Okey. Kat sini murid-murid sila gabungkan, sila padankan ayat majmuk di sebelah kiri ni dengan gambar di sebelah kanan. Okey, murid-murid perlu sesuaikan. Kena sesuai lah untuk dengan gambar. Kena baca dulu, baca kemudian baru sesuaikan gambar di sebelah ini. Cuba murid-murid buat sendiri, kemudian boleh semak jawapannya dengan jawapan saya. Murid-murid cuba buat sendiri dulu. Okey, sekarang kita semak jawapan. Okey.
gambar yang inilah untuk gambar yang pertama untuk ayat majmuk yang kedua. Okey, ayat majmuk pertama ni untuk gambar yang kedua. Damian masuk ke bilik bacaan lalu duduk di sebelah adiknya. Gambar sebelah sini. Gambar yang kedua. Mereka menyiapkan kerja sekolah sambil berbincang. Gambar yang atas. Mereka untuk ayat majmuk yang ketiga, mereka mengemas meja selepas menyiapkan kerja sekolah kerana ingin menyenangkan ibu mereka. Gambar yang terakhir. Yang keempat, sebelum keluar dari bilik, Dahlia menutup suis lampu supaya tidak membazirkan elektrik. Gambar yang ketiga. Baiklah murid-murid, setakat ini saja pelajaran pada hari ini. Semoga murid-murid semua faham tentang penggunaan ayat majmuk. Okey, kita akan jumpa lagi di sesi pelajaran yang akan datang. Jumpa lagi.